Contoh, kalau kita tengok Kak Jura tadi, bila Kak Jura share pengalaman menggunakan pelan persendirian, dia seolah-olah rasa macam riak. Hai dan selamat datang ke Podcast Klinik Santai 3.0. Saya Dr. Frank dan saya akan jadi host anda pada siri ini. Hari ini kita nak cerita something that ramai orang nak avoid, tetapi actually dia closely related to their life. Untuk tolong kita fahamkan isu ini, saya ada tetamu-tetamu istimewa. Boleh kita jemput Puan Azura atau lebih dikenali sebagai Kak Zura. Kak Zura adalah seorang usahawan yang berjaya dan juga social media content creator. Kak Zura? Hai, Assalamualaikum. Saya Kak Jura lah. Lebih senang panggil Kak Jura je. Memang mostly mereka panggil Kak Jura. Dan saya seorang entrepreneur dan juga content creator yang boleh dikatakan sangat menitik beratkan tentang isu-isu kesihatan ni dan mempunyai pengalaman yang agak orang kata konsisten tentang isu-isu kesihatan ni. InsyaAllah nanti kita kongsikan. Kemudian kita ada Puan Nurul Hisan. Puan Nurul Hisan adalah Ketua Unit Tuntutan Great Eastern Takaful Berhad. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Nurul dari Great Eastern Takaful. Terima kasih kali ketiga saya berada di klinik ni. Terima kasih. Dan akhir sekali kita ada Puan Siti Hajar, Perunding Takaful Great Eastern Takaful Berhad. Puan Siti Hajar? Hai, Assalamualaikum semua and terima kasih Dr. Frank and barisan panelis yang lain. Nama saya Hajar dan Alhamdulillah kali ketiga kita ada bersama-sama pada hari ini. InsyaAllah kita akan share yang manfaat semua yang betul-betul diperlukan untuk anda pendengar di luar sana, insyaAllah. Dan sebelum kita sambung, yang menonton jangan lupa follow TikTok, Facebook, Instagram dan juga YouTube Great Eastern Takaful ya. Sebenarnya ramai saya punya pesakit. Dia ada soalan ni, okey? Dia ada soalan ni dalam minda dia tapi dia tak tahu macam mana nak mengeluarkan ataupun dia nak voice out dia punya soalan ni. Menyampaikan Dia nak sampaikan soalan ni dia tak tahu macam mana. Dia pergi ke hospital ataupun dia plan untuk pergi ke hospital tetapi kamu tidak tahu harga. Kalau kita masuk restoran, kalau kita nak order katakan ayam goreng tetapi tak ada harga dekat price list itu. Macam mana kita nak tahu harga ayam? Adakah itu RM5? Adakah itu RM5 atau RM50 untuk seketul ayam goreng? Kita tidak tahu. Tetapi itulah emosi yang orang bawa bila masuk ke hospital. So, apa yang kita boleh buat? Sebelum kita masuk hospital ataupun sebelum kita terima bil itu, kita boleh call untuk mendapatkan anggaran harga. Anggaran ni, for example, katakan contoh you want to, you nak tahu MRI brain. Harga MRI brain berapa? Okay, kita boleh minta anggaran harga ataupun katakan kita nak buat operation. Operation ni anggaran harga berapa termasuklah kos pembedahan itu dan rawatan susulan. Maksudnya dia tak tetaplah harga ni, betul tak doktor? Tak. Contoh, baru-baru ni saya ada attend satu saya punya pelanggan, okay? Di mana saya baru tahu yang CT scan tu rupanya boleh fokus dekat bahagian atas boleh, bahagian bawah boleh. Betul. So harga dia berbeza-beza lah. Berbeza-beza. Patutlah dia punya kos. So saya tengok, kenapa rendah pula ni? Padahal saya punya pelanggan yang saya punya pencarum saya 2 minggu lepas tu pun CT scan juga. Tapi tinggi sikit dia punya kos. Rupanya dia ada breakdown dia. Sebab tu kita ada perkataan yang kita pakai adalah anggaran. Sebab CT scan ni kita ada CT, for example. Katakan kita nak CT sini, CT thorax. Betul. Kalau turun sikit sampai kat perut, CT abdomen. Kalau turun sikit lagi, CT pelvis. Biasanya kita kumpulkan sekali lah. Kita panggil CT TAP, thorax, abdomen, pelvis. Ini satu package. Kalau kita nak tengok, nak cari benda kat sini dengan sini sekali, kita scan habis. Tetapi kadang-kadang kalau pesakit yang ada appendix katakan, okay, kita nak scan CT untuk cari appendix ini. Kita scan, kenapa nak scan paru-paru? Kat appendix bukan kat paru-paru. Kita scan dekat perut sahaja. CT abdomen lah. Okay? Dok, balik pada you punya soalan tadi kan. Macam you kata you nak membezakan, okay, kalau dekat kedai makan, sekarang ni kita boleh je letak, memang kita diwajibkan letak senarai harga kan. Tapi dekat hospital, kenapa tak ada tu semua? Kenapa tidak? I tak ada pengalaman tapi yang I tengok I masuk hospital memang tak ada benda tu dekat pamphlet ke ataupun
boleh bagi senarai harga terus kan, sama macam kedai makan. Sebenarnya you boleh jawab. Sebab itulah orang yang pergi dekat hospital tu ada what we call emotional anxiety. Dia rasa sangat-sangat nervous kalau dia masuk hospital sebab dia tidak tahu harga. Okay, untuk tackle masalah ini, kita call hospital sebelum. Sebablah ada masalah ini, untuk tackle masalah ini kita memang kena call untuk minta sebelum. Because a lot of the pesakit under takaful, that is one thing they do not have to worry lah. Harga. Sebenarnya itulah yang kita nak mencela lah. Bila adanya takaful, kita tak boleh rasa sewenang-wenangnya yang takaful boleh cover semua. Okay, dan kita kena ambil cakna tanggungjawab kita lah sebagai seorang pencarum sebab kita nak menggunakan dana orang ramai juga ni. Jadi nasihat saya adalah bila kita tahu satu benda kan, sebab tak semua orang ada coverage yang besar. Ada dalam tahunan tu mungkin ada yang RM50,000, ada yang RM60,000. Kalau kita pakai ada certain limit-limit yang agak lama kan, macam Puan Nurul kita pernah jumpa tau, RM40,000 setahun pun pernah ada. Jadi kalau kita nak masuk tu, kita memang kena tahu coverage kita yang pertama, dan cara dia adalah kita boleh minta bil semasa di bahagian kita panggil unit billing. Okay, sebelum kita nak menggunakan satu contoh kaedah prosedur, bila doktor dah advise kita nak guna rawatan yang mana, jadi kita boleh minta bil semasa tu dikeluarkan pada hari semasa sekiranya kita akan admit pada esok dan keesokannya. So itu yang saya praktis lah untuk setiap saya punya pesakit ataupun saya punya pencarum yang mana dah masuk hospital, disebabkan bil dia terlampau takut nak pergi kepada highest kan, dan dia punya coverage pula macam rendah, so dia akan check setiap hari. So dia akan keluarkan lah, okay, pukul 10 pagi kita tahu dah bil semalam berapa. Esok tu bil berapa. So kita boleh estimate komunikasi antara ejen, okay, antara doktor dan juga pihak hospital dan juga GR sangatlah main peranan supaya janganlah keluar berhutang pula. Ya, betul Teja. Saya pun nak tambah info sikit. Isu guarantee letter facility untuk panel-panel hospital, sebelum masa nak apply guarantee letter tu, dia memang akan beritahu apa estimate cost dekat dalam report. So, mana yang klien yang ada limit yang rendah ni, dan dia akan tahu, oh limit dia sampai mungkin RM20,000 je. Tapi hospital estimate dalam RM50,000. So, dia dah tahu dah access dia berapa. So, that is our, bila kita dengan panel-panel hospital, kita ada this arrangement. Bila dia tengok patient, dia dah tahu dah dia nak buat apa, nak treatment plan dia apa, dia boleh estimate. Saya ada satu soalan yang akan mencabar kita punya minda sikit. Kalau ada satu benda yang kita boleh ubah dalam sistem kesihatan kita sekarang, apakah yang kita nak ubah? Saya akan mula dulu. Saya nak advocate untuk transparency. Macam isu yang Kak Jura tadi cakap. Sekarang punya healthcare dia tak cukup transparent. Okay? Untuk kita tahu harga, kita akan mendapat rasa ragu-ragu. Adakah cukup untuk cover? Okay? Masa saya admit dalam untuk ward, masa saya keluar. Satu hal doktor, itu kalau yang ada cover. Kalau yang bayaran persendirian ni lagilah you nak melangkah masuk ke hospital tu pun you dah nervous. Kan? Okay? Sebenarnya kalau saya sentuh sedikit, saya ada beberapa kes lah di mana kita boleh nampak bil tu terlampau memberi beban kepada kita punya peserta ataupun pesakit kita. Kita ada hak tribunal, okay? Yang sebenarnya kalau orang nak menggunakan hak tribunal ni, kita boleh just online je kita make a complaint, okay? Sebab saya ada satu kes ni di mana dia memang kena bayar duit dia dahulu sebab dia melibatkan urusan sebelum nak masuk hospital. So, bil untuk rawatan sebelum masuk hospital tu disebabkan dia tak admit, so dia kena bayar dululah. Okay, so dekat situ bil dia terlampau tinggi dan dia buat query dekat bahagian hospital dan hospital terpaksa melayan dan menjawab soalan dia sebab dia dah melibatkan tribunal. So ramai yang tak tahu hak pengguna sebagai tribunal di mana kita boleh buat aduan dekat platform secara online dan dekat situ ada yang diwakili kita untuk sama-sama melihat transparansi di bahagian belah mana yang berat kat situ. Okay, dan agak cepat juga respon yang diberikan. And then di belah pihak saya pun puas hati dan hospital pun puas hati. So ini anda boleh buat secara kos sangat rendah. Saya dalam bawah RM10 macam tu. Situasi win-win lah, menang-menang lah kan. Supaya ada third party di mana yang boleh nampak kat bahagian mana yang kita nak menyelesaikan masalah. So itu adalah hak tribunal lah yang kita selalu boleh gunakan. Kak Ju, ada apa-apa yang Kak Ju nak buat berubah dalam sistem kesihatan kita? Dalam sistem kesihatan ni adalah kepantasan lah. Kepantasan. I think the split, kepantasan whereby di mana kita ni
sakit ni. Kita dalam keadaan sakit kan. You just imagine kita masuk hospital, kita sakit. Kalau tindakan especially kalau yang ada takaful ni yang perlukan GL, yang perlu menunggu kan. Kita dah sakit ni. So saya rasa ada satu, tidak kira lah sama ada GL ke tak ada GL ke, but tindakan pantas pada peringkat awal tu sangat-sangat penting lah. Especially kalau ada takaful, cadangan saya percepatkan proses approve ke tak approve ke kan, sebab kita dalam keadaan sakit ni kita perlu orang kata apa, rawatan yang cepat kan. Jadi kalau kita nak menunggu GL tu dalam keadaan kadang-kadang ambil masa 2 ke 3 jam tu, dan Tapi it could be ramai yang mungkin kena faham kat sini lah. Bila ada sijil, kata like nak cepat GL ke apa, sebelum kita nak ambil sijil tu, kita kena tahu macam mana cara nak menggunakan surat jaminan. Okay, tak semua penyakit boleh diluluskan surat jaminan dengan cepat. Okay, sebab demam. Alright, rawatan nak masuk ke hospital bulan pertama sekali, tapisan pertama ada yang hospital memerlukan you untuk buat ujian darah. Okay, kadang-kadang yang lambat tu bukan satu pihak saja. Kadang-kadang kita tengok juga kapasiti dekat hospital tersebut. Doktor busy macam mana, okay? And then dengan dia punya rawatan pesakit kat situ pun dah lambakan yang sangat ramai. So, borang tu kadang-kadang daripada pihak hospital juga agak ambil masa yang lama untuk sampai ke satu department untuk meluluskan surat jaminan. So, itu kita panggil macam karenah birokrasi lah. Dah bila hantar tu doktor, ada pula yang tak lengkap. Contoh macam beberapa benda lah. Contoh macam report ujian darah tak lengkap, and then bila medical card terlampau baru, ada pula benda-benda yang mendatangkan yang boleh trigger sesuatu surat jaminan tu supaya boleh berlaku tuntutan pay and claim pula. Pun ada juga. Yeah. So, jadi kat sini lah orang kata ambil medical card ni kena ambil paling cepat, paling bagus. Sebab kalau kita ambil terlampau cepat, walaupun kes kemalangan kan, kita kata cover dalam masa tempoh 24 jam. Tapi macam mana nak guna tu dalam masa 24 jam tu? Aplikasi. Apa yang kita akan nampak menyebabkan surat jaminan tak boleh lulus? Walaupun orang kata kemalangan boleh cover dalam tempoh 24 jam. So kadang-kadang, okay, yang ini saya nak cerita sedikit lah bila kita ambil sesuatu medical card, kita kata kemalangan cover. Budak-budak kalau contoh macam air panas, kita memang tak perlu risau sebab bila dia ambil ujian darah, budak-budak ni kita tahu dia memang takkan ada isu kolesterol, takkan ada isu darah tinggi sebab minum dia pun banyak minum susu botol kan, agak betul, jelas kan. betul. Tapi kalau orang macam kita ni, abang-abang kat belakang tu, umur 35-40, makan tak nak kalah. Ada tu kadang-kadang tak tahu yang dia ada darah tinggi. So, bila kita ambil baru medical card, ujian darah kita akan nampak darah tinggi tu punya bacaan agak tak cantik. So, itu menyebabkan antara sebab-sebab kenapa surat jaminan menjadi lambat untuk keluar dan sebagainya. So, that's why ambil cepat lagi bagus. Ambil waktu muda dan melalui tempoh matang dan lagi baguslah, sebab kat situlah kita akan ambil tahu sebelum nak menggunakannya, memang kena dapatkan the real konsultasi how you want to use it. Terima kasih sesi kongsi Puan Siti Hajar ya. Jom kita masuk the next segment of our podcast. Kita nak survey. Okay, melalui satu game yang kita akan main, kita akan survey apakah mindset masyarakat orang sekarang. Saya akan tanya satu soalan dan atas tablet ni kita ada jawapan-jawapan dia. Setiap jawapan dia ada markah maksimum dan dia ada markah minimum. Tak ada jawapan salah tetapi dapat hadiah ke? Hadiah dia saya akan bagi tepukan kepada Puan Siti Hajar kalau Puan Siti Hajar menang. Okey, soalan pertama. Orang muda sekarang ni, kalau dia keluar duit tiap-tiap bulan, dia keluar kat mana? Kalau lah bukan kat takaful, dia keluar duit tu kat mana? Okey. Ni pilih satu je ni. Pilih satu. Okey, jawapan yang kita ada sedia adalah game setup dan gadget padu. Okey. Ataupun lepak makan ataupun orang muda panggil cafe hopping lah kan. Ataupun dia suka bawa kereta besar-besar. Jadi duit dia pergi bulanan bayaran kereta dia. Macam klien saya je. Terasa ke? Makan cili terasa pedas. Okay. Tapi dia bayar. Okay. Ataupun ada lagi satu geng. Kereta tak bawa besar. Tapi dia tinggal dekat KL. Tapi dia nak pergi vacation. Dalam KL juga. Dia panggil staycation. Oh, wow. Orang sekarang suka staycation semua ni. Betul. Okay. Ataupun yang klasik lah. Ni tak kisah umur. Shopping. Wow. Shopping hari-hari. Nampak tu? Okay, shopping kena hari-hari. So, pilih satu je Pilih doktor? satu. Pilih satu saja. Okay. Saya rasa lah,
saya rasalah saya pilih yang ni lah. Tak tahulah Kak Jura dengan Puan Nurul. Saya pilih lepak makan cafe hopping. Cafe hopping kan? Ah, Sebab ni pun tak murah kan sekarang kan? sebab sekali makan je, kopi je dah RM20, Tapi RM15. kenapa you pilih lepak makan? Lifestyle. What do you think? Saya rasa it's talking about lifestyle. Bila kita tengok kafe, dah macam tumbuh macam cendawan dah kita tengok. Okay, satu hari tipulah korang tak beli kopi kan. Baru je bagi saya kopi tadi. Okay, itu saya baik percuma hari ni. Anak-anak muda ni kalau saya tengok, saya buat beberapa research sebelum saya datang sini. Ini antara jawapan dia. Sebab tu saya pilih ni. Ni lebih kepada orang yang Gen Z yang muda-muda Saya lock jawapan ni. Okay, lock Dah kunci? Kunci. Kak Jura? Tak. Kak Jura? Okay. Kak Jura dulu boleh? Saya pilih bayar bulanan kereta. Okay. Kenapa I pilih bayar bulanan kereta? Kereta ni dia ibaratkan memang bukan satu kemahuan dah. Sekarang dia ibaratkan satu keperluan. Whether you like it, sama ada you suka atau you tak suka, kalau seboleh-bolehnya you mesti mampukan diri juga. Sebab you nak bergerak. Okay, you nak bergerak, hantar anak sekolah, hantar, you know. Jadi, bagi I, diorang akan macam-macam mana pun, selain daripada dia fikir kenapa aku nak kena ambil takaful, tapi bagi dia rasa kereta ni lebih perlu untuk satu keluarga. Tetapi orang sekarang dia beli kereta ni bukan sebab keperluan tetapi kehendak. So dia gaji dia begini tetapi dia beli kereta begini. Yes. So orang sekarang mindset dia macam ni. Mindset dia macam tu. Dan itu orang kata mindset yang salah lah. Okay? Kalau itulah mindset dia, maka maksud I salah lah. Kenapa dia nak kena, kereta ni macam pilihan kan. Kita beli kereta murah, ikut kemampuan kan. Tapi bagi sesetengah orang tu image dia kan. Lifestyle. Sebab saya tengok Puan Siti Hajar ni macam geram nak cakap something. Puan Siti Hajar nak share ke? Betul. Kereta memang satu keperluan. Tapi saya tengok anak-anak muda ni banyak lebih kepada kemahuan. Maksudnya kemampuan, dia punya kemahuan tu kadang-kadang dah melebihi keperluan pula. Beli kereta mungkin dia punya gaji bulanan RM3,500. Orang kata kereta ni setahun punya pendapatan lah. Kalau nak just orang kata cantik Rough lah. You calculation punya, dia kan? Yes, cantik into cash flow. Tapi you beli kereta 2 kali ganda daripada gaji bulanan you. Ataupun gaji you RM3,000, you bayar kereta sanggup sampai RM2,500. Tak boleh lah macam tu. Tapi bawa kereta cantik. Tak boleh lah. Kereta kita sekali je orang kata nampak macam awesome dan sebagainya, tapi yang nak membayar 9 tahun tu kita. Yang itu kena nampak. 9 tahun 9 tahun kalau ikat lah, panjang lah. Okay, Puan Nurul. Agak-agak Puan Nurul punya jawapan ni apa Saya pilih shopping. Setuju. Shopping. Okay, Kalau setuju, kenapa tak pilih shopping? Sebab kita kena ada vibrance. Sebab saya nak pilih yang ni sebab ini lifestyle juga ni. Betul. Okay, tak apa. Puan Nurul, kenapa kita pilih shopping Puan Nurul? Ni muda ke, tua ke? Memang di Puan hujung Nurul jari. nak kata saya ke tu? Nak kata saya ke tu? Betul kan? Sebab ni memang dari muda sampai tua ada yang tak suka kereta, ada yang tak suka kopi, tapi semua suka shopping, betul? Tapi sebenarnya takutnya shopping sekarang dia tak perlukan duit tunai dah. Dia pakai buy now pay later. Kalau tu bahaya tu. Itu yang Kaedah-kaedah kredit yang lain lah kan? ya, betul. Bahaya. Kita suruh carum takaful tak nak shopping sebab kita berbalik kepada kita nampak kaya tetapi poket kita. Tapi nanti kalau sakit doktor, dia masuk hospital dia pakai baju tu juga, baju hospital. Bukan dia pakai baju dia tu. Betul. Yang dia beli tu. So shopping baju siap-siap lah. Baju hospital siap-siap lah. Okay, so semua dah lock in jawapan. Jom kita tengok apakah jawapan yang betul. Ya, boleh kita tengok? Okay, as you can see dekat sini, yang paling tinggi adalah shopping. Memang expected lah sekarang kan. Tak kisah muda ke, tua ke, kita memang suka shopping. Okay, sebab dia senang. Tak payah sign loan, tak payah sign apa-apa. Kita masuk parking, kita keluar, kita mall, kita shopping. Betul? Sekarang ni online doktor. Betul, lagi Online senang. je lah, Tak payah keluar dekat rumah je. pun. And orang pun FOMO sekarang. Asalkan bag baru, design baru je beratur. Sebab yang ni pun orang nak healing. Orang nak vibe kan. Dia nak vibe dia tu, dia tak fikir takaful. Tapi doktor, healing ni bahaya sikit lah kalau guna perkataan ni. Healing ni jangan sampai tersakiti pula. Sampai kempis pula dia punya poket. Agak-agak lah nak ining-ining. Ya, betul. Okay, and last but not least,
Kak Jura, bulanan kereta ni, okay? Ya. Although dia besar lah, majority bayaran bulanan, tetapi sebab I rasa orang kena komitmen kot. That's why dia tak sesenang nak keluar duit macam shopping. Kan? Okay. So, are we ready to go to the soalan yang kedua? Sure. Boleh ya? Jom. Okay. What do you think? Apakah sebab-sebab orang muda tak ambil takaful? Orang muda lagi. Ha. Okay. Kenapa dia Orang muda. tak ambil takaful? Sebab dia punya jawapan agak relevan. Okay. Adakah dia sebab tak perlulah sebab muda lagi kan? Betul tak? Okay. Or, ni favourite orang ni. Bajet lari lah. Bajet selalu lari. Bulan-bulan lari tu dah bukan lari dah tu. Okay. Ataupun, saya belum explore lagi ni. Yang takaful ni apa? Saya tak pastilah. Dia tak pergi ambil tahu. Okay, bukan tak nak Dia tak tahu, tak ambil tahu. Ataupun, yang ni pun favourite. Saya ada komitmen lain. Komitmen saya banyak. Alasan-alasan je lah Ataupun yang terakhir, kita tawakal je lah. Apa jadi-jadi. Biar. Asal jadilah. Malas nak fikir. Okay. Follow lah apa yang berlaku. Ni dia kata Follow parents lah. Follow parents. Lepas dah jadi, baru kita fikir. By then it's too late kan. As we know lah. So what do you think? Macam saya saya pilih A lah. A Sebab orang muda rasa sihat. No need. No need sebab still muda and healthy kot. So kenapa kena ambil? Betul. Kak Jura punya jawapan apa Okay. I pilih ada komitmen lain. Okay. Sebab kalau difikirkan sekarang ni memang kalau kita tengok masing-masing ada komitmen nak bayar rumah, nak bayar kereta, anak-anak sekolah, okay? Dan macam-macam perbelanjaan yang tak dijangka. Dan I juga pernah tanya macam contoh I ada pekerja-pekerja, okay? Bila kita tanya kenapa mereka ni tak carum. Sendirilah tak carum sendiri kan. Kebanyakannya memang akan bagi alasan kita nak bagi mak ayah duit kan. Jadi I pilih jawapan tu sebagai kenapa alasan orang muda tak ambil lah. Komitmen lah. Betul juga. Betul. Puan Nurul? Agree Kak Jura punya. Samalah. Hampir bajet lari. Banyak komitmennya. Kan? Bajet lari dengan banyak. komitmen ni dia beza sikit. Komitmen tu something kita kena bagi tiap-tiap bulan. Mak ayah, kereta, rumah, komitmen. Bajet lari ni, lepas dia staycation, tu bajet lari ya. Lepak kafe. Lepas dia minum latte dia tu, tadi pagi ni I tengok bank account I banyak ni. Lepas keluar satu hari pergi Bukit Bintang, balik. Macam bank account salah je ni nombor dia. Faham. Tu bajet lari. Semua dah log in jawapan Okey, jom kita tengok points pada jawapan ni. Macam saya cakap tadi, tak ada jawapan betul, tak ada jawapan salah, tetapi points dia berbeza. Okey. Jadi as you can see dekat sini, a lot of people think dia muda lagi. Dia sihat lagi. Wait, but you never know. Okay. You never know kalau something terjadi. Okay. Next, bajet lari. Macam saya cakap tadi lah. Komitmen. Cafe, staycation. Ujung-ujung aku je bajet dah lari. Hujung-hujung baru kita cakap pasal komitmen. Because komitmen adalah sesuatu yang kita boleh budget. Okay. Lepas dah budget, barulah kita sampai bajet lari. Betul ke tidak? Oops, tersalah bajet pula. Tapi actually kan, saya nak bagi satu formula lah dekat pendengar luar sana. Saya selalu bagi tahu ini punya penerangan kepada saya punya pencarum. Saya kata kat dia, ada 3 jenis benda lah. Okay? Yang you boleh cari kalau you nak cari plan yang komprehensif takaful lah. Okay? Kalau orang yang muda, okay, contoh orang yang muda, dia carum murah. Orang muda. Okay? Dia carum murah sebab dia muda. And dia punya nilai tunai ni, sebab dia carum daripada awal muda, dia punya nilai tunai ni tinggi. Okay? Berbanding dengan orang tua, masuk umur 35, 40 kan, carum tinggi. Nilai tunai rendah. So benefit pada carum muda. Kalau kita start muda lah. Yes, tapi orang muda ni, yang tinggi, yang rendah, kesedaran dia confirm lah rendah. Itu dia punya formula dia. Mindset dia pun rendah. Jadi kita kena naik tarafkan mindset kita lah. Nilai tunai tu nampak macam sangat orang kata berbaloi sangat optimum macam syok ni dapat nilai tunai yang agak setara dengan apa kita carum. Tapi kesedarannya memang ditakut yang rendah.
So itulah dia. That is macam kita cakap belum explore function takaful tu lah. That is that group of people lah kan. Yes, correct. So I think I rasa inilah kepentingannya untuk adakan sesi-sesi macam ni untuk bagi pendedahan yang lebih especially from macam Puan Nurul kan. So Hajar to explain more kan, to explore sebab kadang-kadang bukan mereka tak ambil tahu, tapi sumber untuk tahu mereka tahu tu pun kurang. Itulah yang Kak Jura belum explore function takaful. Nombor 3 Ya, point itulah dia. tu. Maksudnya Betul-betul. ada ramai sangat populasi kat luar sana yang kita memang tak kejutkan dia tau. Dia Sebab dia tidur tak lagi. explore. Kalau dia explore, tahu macam mana saya tahu ni, ya Allah. Rasa macam duduk dalam selimut. Dia macam kena peluk. Tapi macam cakap lah, pada usia muda, dia memanglah belum nak explore. So, dia masih muda kan, yang explore ni biasanya umur-umur dah macam I ni lah kan. Tetap muda. Tapi, instead of diorang explore, I believe that orang-orang macam you lah yang kena more approach kan untuk bagi awareness dan supaya mindset diorang boleh berubah. Tapi agent takaful kat sini mungkin rasa macam takut nak kena reject. Contoh macam kita dah approach orang tu kan, kita dah kata nak tak ambil takaful, kena reject, menangis je. Rupanya bak kata Kak Jura, kita je yang pening-pening fikir sebenarnya kena reject tu sebenarnya bagus je Kak Jura kan. Ya. Faham? Orang muda ni dia kena ingat, dia sekarang ni lah dia masih sihat. Masa sihat ni lah yang kena ambil. Sebab dah tak sihat, nanti dah tak boleh ambil pula. Ya, Betul. Tapi kejap Dr. Frank, 2 minggu lepas saya pergi hospital Kuala Lumpur tau. Saya masuk yang bahagian nefro dekat bahagian buah pinggang kan. Saya tengok ada budak muda umur dalam 18 saya kena. Macam mana tu Dr. Frank? Like kadar sekarang ni kalau kita tengok usia yang muda pun memang dah kena pendedahan ke? Biasanya kalau masalah buah pinggang ni yang muda-muda, okay, ni kira pediatric population up until 18 like you said. Dengan yang tua-tua tu dia lain. Okay, yang one is what we call autoimmune ataupun genetic. Okay, dari kecil tak buat apa-apa, kena. That is what we call autoimmune. Yang biasanya yang tua-tua tu dia biasanya komplikasi daripada kencing manis, darah tinggi, pemakanan kan. Yang komplikasi itulah yang lead to apa kita panggil buah pinggang fail, okay? End stage renal failure lah kita panggil. Yes, ESRF lah. ESRF. Tapi agak terkejut lah sebab bila kita jumpa pasien yang umur 35-40 tu kita rasa macam dah cukup muda dah. Tapi bila kena umur 18, 20, 25, saya rasa macam alamak, mana datang silap dia Maksudnya Sedih pun ada kan sikit kan? Yes. So orang yang muda ni is not guarantee lah you memang sihat. Okay, there's no guarantee lah. Dia bukan isu sihat juga tau. Selain pada tu bagi I, dia adalah isu accident. Kemalangan tu pun kita perlu titik beratkan. Macam sekali lagi cakap tadi kan, kalau kesihatan kita maybe kita boleh kontrol doktor. Kita boleh kontrol jaga makanan, okay? Sikit-sikit exercise, sikit-sikit mungkin daripada kita ada minor issue kita boleh pergi ambil makan ubat je kan. But kemalangan ni adalah sesuatu yang kita tak boleh jangka. Not even macam I cakap lah, I punya umur 2 tahun. Masa umur 2 tahun kena. Kan? So you expect 2 years old nak kena spend 90,000 dah. So itu yang kadang-kadang orang hanya fikir sakit tapi kemalangan tu dia tak terfikir. Risiko kemalangan yang bila-bila boleh mendatang lah, menjemput. Ya. Macam orang cakap, malang tidak Berbau. Jadi kita telah kumpulkan poin-poin keseluruhan ni dan kita telah mendapati pemenang adalah Puan Nurul dengan 45 markah. Tahniah. Okey, sebab Puan Nurul ni saya rasa Puan Nurul seorang yang berpengalaman. Jadi dia tahu, dia dah biasa tengok dah kenapa orang tak ambil takaful. Kalau dia tak ambil takaful, duit tu dia letak kat mana. Dia dah biasa tengok dah. Jadi dia tengok soalan ni memang kacang. Ni macam soalan bocor. Okey, thank you lah Puan Nurul lah. Tahniah Puan Nurul. Kembalilah kita kepada session Q&A yang kedua. Kalau you sakit, bukan badan je sakit, tetapi poket kita pun sakit juga. Dulu, masa saya kecil-kecil lah kan, kalau saya sakit, saya pergi klinik, RM50 dah boleh consultation, dah boleh terima rawatan dan ubat-ubat. Hari ni RM50 kita pergi klinik, entah-entah registration pun tak lepas. Maka sekarang market kita, harga rawatan makin meningkat. Tapi orang tak risau. This is closely related to what we call pelarasan caruman. Ramai yang rasa kita tak perlu risau
sebab saya sihat lagi. Kenapa saya nak risau? Tetapi adakah kamu boleh jamin kamu selama-lamanya sihat? While the rising cost of rawatan sekarang. Puan Nurul, apakah sebenarnya pelarasan caruman ini? Boleh Puan Nurul explain kepada kita tak? Okey, dalam bahasa mudah lah. Okey, bahasa mudah, bila kita bayar sesuatu tuntutan, okey, dari satu-satu takaful operator, kita gunakan apa yang dinamakan tabaruk fund. Okey, dana tabaruk di mana setiap sumbangan, okey, certain percentage daripada yang diterima daripada kita punya peserta akan masuk ke dana tabaruk ni. Jadi penyelarasan caruman ni adalah satu proses, okey, di mana setiap takaful operator ni dia adalah timing dia. Ada yang buat setahun sekali, ada yang buat few years once kan. Jadi bergantung pada takaful operator tu sendiri, dia akan tengok, oh tabaruk fund kita tahun ni kita dah keluarkan dana tabaruk ni untuk total jumlah tuntutan kita berapa. Contohnya 300 juta. Jadi dana tabaruk kita ni boleh sustain tak untuk bayar tuntutan-tuntutan yang akan yang ke hadapan lah in the future. So ini yang kita katakan penyelarasan caruman, mana jika dana tak cukup dan dia ada impact kepada kita punya caruman yang kita buat untuk memastikan dana tabaruk ni sustainable. Macam tu. Puan Siti Hajar, kenapa kita sebagai orang biasa kena tahu pasal pelarasan caruman ini? Okey, sebelum tu kita terdengar macam agak menarik lah Dr. Frank cakap RM50. Okey, tak cukup. Okey, bayar. Mungkin registration je dah settle kan. Kita fikir ke arah itu Kalau dari segi caruman, inflasi dan sebagainya, dulu kan kalau contoh kita beli suatu benda like tudung. Okey, sekarang orang ada banyak variants of tudung lah, RM10, RM5, RM8 kan. Tapi kalau kita contoh dari segi roti canai lah, paling senang lah roti canai kita makan kan. Dulu zaman saya 50 sen tau. Zaman Dr. Frank berapa? 80 sen. Okey lah, 50 sen, 80 sen kan. Sekarang berapa kalau kat KL? It's more than RM1 dah kan Okay, sekarang kan? saya RM1.50 kawasan saya. Okay, so dekat sini kita boleh nampak inflasi is getting like makin meninggi. Out of hand lah. Yes. So back to pelarasan caruman, kita nak cerita pasal inflasi dan perubatan. So inflasi perubatan ni kita nampak memang makin tahun demi tahun dia macam makin agak menakutkan. Okey, kalau kita tengok laporan tahunan Bank Negara Malaysia yang kita keluarkan, berpuluh bilion yang telah dibelanjakan keseluruhan di satu Malaysia tau. Jadi dekat sini kita kena tahu, dekat persendirian takaful yang kita ambil tu, pelarasan caruman dah tak relevan kalau kita stick to another one caruman yang sama. Okey, tapi pelarasan caruman ni, kalau tadi Puan Nurul cakap pasal tabaruk kan, setiap satu caruman, kalau kita ambil plan yang berbentuk komprehensif yang ada nilai tunai dalam tu, bukan 100% pergi kepada tabaruk. Ya, betul. Okey, contoh saya carum 100.5, okey, untuk perubatan medical saya. 100.5 saya masukkan, dia terbagi kepada berbagai jenis bahagian. Antaranya adalah tabaruk. Dan ramai yang tak peka kat situ. Maksudnya, nilai tahunan tu sebenarnya adalah pergi kepada kita balik. Cash value lah ni Yes, kan? betul. Okay. So, bila berlaku inflasi, the cash value ataupun nilai tunai tu, nilai tunai tersebut tu akan membantu untuk memastikan kita sustain. Dan pelarasan caruman tu, bukannya 100% kita boleh ikut saranan seperti yang, oh awak kena ikut pelarasan caruman ni tahun ni sebanyak RM100. Sebanyak RM120. Tidak. Tetapi kita ada berbagai jenis pilihan dan boleh menggunakan balik nilai tunai, dan benda inilah anda memerlukan konsultasi daripada perunding takaful di luar sana. So dia macam buffer lah. It's Yes, a correct. buffer for our inflation. Yang cash value tu it's a buffer untuk kita punya caruman lah, betul? Dan itu adalah yang anda semua kena tahulah, not just talking about coverage mata-mata, tapi nilai tunai tu is a buffer, but at the same time dia adalah membantu kita semula bila berlaku repricing dan sebagainya, dan dia bukannya macam kata untuk kita mengambil keuntungan. Okay, jangan anggap yang nilai tunai tu adalah profit. Jangan anggap yang nilai tunai dalam medical card kita tu adalah sesuatu benda
boleh yang keuntungan macam dividen ASB lah. Setahun 7%, 8% untung. Tak boleh lah. Sebab kita back to the basic balik. Sebab ini adalah takaful. Kita nak pergi kepada coverage ni. Bukan pergi kepada keuntungan. So please ya, dapatkan balik konsultasi yang sewajarnya. Dan insyaAllah dekat Gaya Santai ni kita akan discuss dengan lebih lanjut lagi. Boleh. Okey. Kak Jura, boleh saya tahu tak kenapa kan ramai orang sekarang dia suka pergi hospital swasta? Okey. Sebagai seorang yang memang banyak pengalaman dengan hospital ni, okey, because anak saya dilahirkan dengan anak kedua saya dilahirkan ada asma. Okey, memang daripada lahir detected ada asma. So asma ni dia bukanlah satu penyakit yang you boleh tunggu-tunggu. Okey, so bagi I pergi hospital swasta ni paling penting sekali because of dia punya cepat speed lah maksudnya you masuk pergi emergency, then terus dia bagi gas ke apa ke, and then terus masuk ward. Okay, and then yang kedua keselesaan lah, of course lah keselesaan, because you see bila kita ada anak ni kita nak pastikan siapa yang boleh tunggu anak kita kan. So kalau kata kita pergi ke hospital yang bukan swasta, mungkin ada limitation siapa yang boleh menjaga. Tapi di hospital swasta definitely it's either father ke mother ke kan, ataupun contoh macam saya ada anak sulung yang dewasa, so pun boleh bantu juga jaga. Flexibility dia di situ lah kan. And then yang paling sekali adalah orang kata apa, demand lah, whereby okay, I got to admit kita masuk hospital ni selain daripada keselesaan, kita boleh demand on a certain perkara yang kita perlukan di hospital tu kan. Dan dia boleh fulfill kita punya demand lah. Yeah, dia boleh fulfill kita punya demand. And paling penting tu servis lah. Servis yang cepat tu, because lagi satu contoh yang I bagi adalah I pernah ada anak yang terkena air panas. Whereby terkena air panas ni dia perlu sesuatu yang sangat cepat, so you tak boleh ambil benda tu sebagai satu benda yang mudah. So kalau you pergi hospital setakat masuk emergency dan kena tunggu dan luka akan jadi makin teruk. But this is where bila berlaku perkara ni pada tahun lepas, whereby I experience, I pergi pada hospital swasta. Yes, hospital swasta masa tu kebetulan dekat satu hospital tu dia tak terima, because dekat situ dia tak ada pakar kulit, dia tak ada pakar surgery kulit. Jadi dia suruh I pergi kepada hospital yang bukan swasta. Tapi still I tak nak pergi. Then kita cari lagi dekat mana ada ni. Then that's where kita drive all the way daripada Seremban pergi ke KL semata-mata untuk dapatkan hospital swasta plastic surgeon untuk segera. Dan alhamdulillah memang obviously masa tu doktor on call hari Sabtu kan, siapa ada kan. So on call pun doktor tu memang immediately dengar je ada patient kan, after half an hour doktor dah sampai. Terus ni. So that's how important. Bukan I kata yang tak swasta tu tak bagus, tapi inilah dia pilihan yang kita ada apabila kita pergi ke swasta. I see. Okay, so as ramai orang kan, they like to ask me tau. Okay, saya pula nak jawab sikit boleh? So ramai orang dia suka tanya I, untuk penyakit yang sama, kenapa kadang-kadang kos rawatan dia berbeza? Okay, I will take your example lah. Yang asma, katakan ada 2 kes asma masuk hospital. Penyakit yang sama kan? Okay, tetapi kos rawatan dia berbeza. Nombor satu kita tengok, first one is location lah. Number one kita tengok location. Harga yang dekat center, okay, and outskirts, there will be a discrepancy. That's number one. Number two, if let's say the level of service you demand. For example, Kak Jura, you're very demanding kan? You would want a first class bed, for example. That will also change the price of the treatment. Betul? And number three, the patient itself. Okay, kalau kita tengok pesakit yang asma, ada yang lepas dia terima gas, dah sedap, dah lega, kita boleh balik. Ada yang kena gas, ubat lagi. Lepas tu tak okey. Okay, doktor cakap kena pantau dalam ward, kena bagi ubat lagi, betul? Okay, that will also change the cost of the rawatan. Okay, so I would like to throw back a question kepada Puan Nurul dengan Puan Siti Hajar. Apakah peranan takaful dalam kurangkan beban masa rawatan punya kos ni kan makin melambung? Kalau kita ada takaful coverage, semestinya kalau kita admit to hospital,
dan penyakit tu dilindungi. Okey, kita dan bil rawatan tu okey, boleh reimburse semula daripada takaful benefit lah. Itu salah satu cara untuk kita tunaikan kita punya janji bila klien apply untuk coverage dan penyakit tu boleh di-cover, dan kita boleh bayar semula kepada klien lah, supaya dia tak adalah banyak keluar duit macam tu. Dia sebenarnya melibatkan peranan ataupun nak mengurangkan kita punya perbelanjaan. Contoh, kalau kita tengok Kak Jura tadi, bila Kak Jura share pengalaman menggunakan plan persendirian, dia seolah-olah rasa macam riak. Riak bukan apa? Riak tak guna duit dia. Betul tak Puan Jura? Dia tak guna duit dia sebab dia tahu yang aku dah carum sesuatu hak ni, di mana bila keadaan itu memerlukan, aku tahu aku tak akan keluarkan saving aku tak usik saving aku. Contoh macam tu. Tapi bila kita tahu coverage kita nampak kat luar sana kita nampak ada yang berjuta-juta setahun punya coverage, okey. 500,000 pun ada, nampak sangat besar. Saya nak ada saving 1 juta, uish, lambat lagi. Tak tahu lah bila nak ada saving 1 juta tu. Kalau ada pun saya rasa macam nak guna ke 1 Sakit juta hati ni? kan nak habiskan nak kan? habiskan dah penat ni. Baik kita pergi tengok hot air balloon dekat apa dia, contoh. Okay. So instead of kita menggunakan that pendekatan, kita dah ada satu caruman kan Kak Jura. Macam Kak Jura dah ada satu caruman. Macam safety net bagi Saya kita lah. carum 150. Saya tahu bila berlaku apa-apa saya boleh demand doktor apa dan sekian untuk dapatkan rawatan the best untuk anak saya. Tak kisahlah hari apa, Sabtu ke Ahad ke, sebab saya tahu saya perlukan perubatan tersebut dan saya perlukan rawatan yang secepatnya sebab saya tahu duit yang saya guna saving saya tak usik. And I mencelah sikit je. Boleh. You see why? I kata benda ni sangat membantu dan sangat berbaloi. Even apa yang I keluar kos untuk bayar takaful is actually apa yang I dah guna di hospital tu more, lebih banyak. Contoh, I bagi contoh. Anak I sekarang dah 10 tahun. Just imagine daripada umur dia lahir sampai umur 10 tahun, I rasa keluar masuk hospital because of asthma tu, I think the bill dah lebih pada 100 over 1,000. Tapi apa yang I bayar, just a little bit. Sama juga macam hari tu, anak I kena air panas. Bill untuk 25 hari tu, 90,000. 25 hari Kak Jura? 25 hari. Memang cedera yang sangat serius lah. Dia tak serius. Dia macam second degree saja. On surface saja. Tapi because walaupun surface, dia memerlukan banyak kali dressing. Banyak kali dressing kan. So selagi tak betul-betul kering, doktor takkan bagi keluar. So warded lah dekat hospital. Berapa total bill tu? 90,000. Kak Jura guna 19 ke 90? Ya. 90. 90,000. Wow. So kalau kita that was accident tau. Itu yang kita tak boleh jangka. Sakit mungkin kita boleh jaga. Kita boleh jaga kesihatan. Tapi this is orang kata accident yang kita memang tak boleh jangka. Okey Kak Jura, 90,000 kos rawatan untuk 25 hari tu, 1 bulan caruman daripada hari first sampai sekarang waktu bil 90,000 tu berapa Kak Jura carum? Oh, I think 10,000 pun tak habis lagi. Itulah riak yang saya masukkan tu. Faham tak? Sebab umur anak. Anak I baru bayar berapa tahun je kan. So you just imagine. So that's why saya kata it's banyak orang nampak macam alah aku bayar kalau aku tak sakit bazir. Kan? Bayar kalau aku tak ada apa-apa kat aku bazir. Tapi ini yang kita tak jangka. Itulah dia, kita berbalik kepada soalan tadi, kurang bebanan kita untuk kurangkan kita punya saving yang kita dah buat tau. Sebab kita dah ada satu safety net ataupun a peace of mind bila kita nak memerlukan benda itulah, iaitu perubatan. Contoh waktu first season dekat Klinik Santai, kalau saya boleh ulang semula saya ada kongsi saya punya rakan seperjuangan saya di mana dia punya bil untuk rawatan kanser dah dekat 700,000. Dan itu pada tahun 2 tahun lepas, dan Alhamdulillah 3 hari lepas dia baru je cancer free. Okay, Alhamdulillah dah cancer free. Okay, nama dia Abang Bob. Okay, and he's such a fighter. And bila kita borak dengan Abang Bob ni, tak ada rasa keluh kesah, dia tak ada.
Okay, dia lebih memikirkan aku nak cari duit, aku nak bayar komitmen anak aku nak bayar utilities aku. Sebab 700,000 tu bukan Abang Bob punya duit. Bukan Abang Bob punya saving. Tapi 700,000 tu datang daripada semua peserta-peserta takaful yang masuk dalam dana tabaruk yang bersama-sama untuk jaga antara satu sama lain, di mana bila Abang Bob memerlukan 700,000, bila Kak Jura memerlukan 90,000, kita guna caruman tersebut. So that is takaful is all about. Wah, banyak kita cerita hari ni, baru episod pertama sahaja. Jadi kita maklum, sekarang kos-kos perubatan makin meningkat. Yang dulu bil-bil puluh-puluh ribu, yang tu pun kita terkejutkan. Sekarang dah ratus-ratus ribu lah. Di sini kita nampak peranan takaful. Okey, pelarasan caruman ni sesuatu yang diperlukan untuk pastikan dana tabaruk kita cukup untuk penjamin hari ni dan penjamin di masa hadapan. Betul lah semua? Okey. Itu sahaja episod pertama. Jangan lupa stay tune untuk episod kedua ya. Kepada penonton kita, jangan lupa follow Instagram, YouTube, TikTok dan juga Facebook Great Eastern Takaful. Thank you semua. Bye.